anak luar nikah pun boleh mewarisi harta ayah? Ramai yang salah faham bab ni. Bila timbul je isu harta pusaka ataupun bila timbul je isu pembahagian harta, anak luar nikah akan automatically terpinggir. Mesti akan ada yang cakap, tak payah bagi kat dia, dia bukan waris yang sah. Betul, kalau ikut hukum faraid, memang anak luar nikah tak dapat mewarisi harta pusaka ayah. Tapi, bukanlah tak ada cara lain langsung. Sebenarnya, ayah boleh gunakan cara lain lah. Contohnya macam hibah ataupun sediakan wasiat untuk hadiahkan aset-aset tertentu kepada anak luar nikah tersebut. Tapi, kena pastikan dokumen hibah ataupun wasiat tadi adalah sah di sisi undang-undang dan boleh diguna pakai. Jadi, hak anak luar nikah tadi akan terbela. Jadi, dia tak dapat apa-apa langsung daripada harta ayah dia. Kalau anda sayangkan anak-anak anda, jangan tunggu lama-lama. Make sure anda plan pembahagian harta anda dengan betul.